أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على بدر التمام ومصباح الظلام ومفتاح دار السلام وشمس دين الإسلام محمد صلى الله عليه الصلاة والسلام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dah masuk dalam bulan Syaban. Allahumma barik lana fi Syaban wa ballighna Ramadan. Bulan Rajab telah meninggalkan kita, tapi kita jangan putus untuk berdoa kepada Allah Taala di mana bulan-bulan yang barakah, iaitu Allahumma barik lana fi Syaban. Ya Allah, berkatilah ke atas kami ini dalam bulan Syaban. Wa ballighna Ramadan, panjangkan umur kami untuk kami bertemu dengan bulan Ramadan. Ini doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat ini. Yang kedua, nikmat iman dan Islam. Kita lagi diberi peluang sekali lagi untuk mengaji ilmu agama, terutamanya ilmu tauhid. Kerana tauhid inilah yang akan dipersoalkan. Soalan utama yang akan dipersoalkan oleh Munkar dan Nakir dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegangan kita di mana? Jadi kita berpegang kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sampai akidah ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Yang ketiganya, marilah sama-sama kita ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi adalah kita punya panduan. Kita punya panduan. Dan dalam bulan Syaban ni, apa yang Nabi buat, tidak ada puasa sunat yang Nabi lakukan lebih banyak daripada bulan-bulan lain, melainkan bulan Syaban. Dan Nabi sambung terus kepada bulan Ramadan. Dalam bulan Syaban lah banyaknya puasa sunat yang dilakukan oleh Nabi SAW berbanding daripada bulan-bulan yang lain. Maknanya Nabi banyak berpuasa dalam bulan Syaban. Adapun bulan Ramadan itu kewajipan. Jadi Nabi puasa sunat banyak dalam bulan Syaban. Barisan EJK Surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan wilayah, tuan-tuan guru yang sangat saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Helaian yang ketujuh, bukan muka surat, yang ketujuh tuan-tuan, termasuk dia punya kulit depan ni, helaian yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yang depan. Yang depan. Yang dimulakan dengan perenggan yang kedua, dan percaya akan para malaikat Allah. Baik, helaian yang ketujuh yang depan, bukan yang belakang dia. Yang dimulakan dengan pada perenggan yang kedua, dan percaya akan para malaikat Allah, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya. Baik.
Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala, berkata pengarang kitab Syekh Abdullah rahimallahu ta'ala, beliau berkata, wal imanu bi malaikatillah wa rusulihi wa kutubihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyina wa sayyidu waladi Adam ajma'in. Tu hadis Nabi. Baik, yang telah kita syarahkan dalam perenggan ini adalah, kata pengarang, dan percaya akan para malaikat Allah. Kita baru bicarakan tentang para malaikat Allah dan rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, ketentuannya, sama ada yang ditakdirkan adalah baik ataupun buruk, dan beriman bahawasanya Nabi SAW adalah penutup ataupun Nabi yang terakhir ataupun pengakhiran Nabi, sekalian Nabi dan penghulu sekalian anak Adam. Baik, InsyaAllah pada malam ni kita cuba syarahkan tentang beriman kepada rasul-rasulnya. Ni umpama kita refresh balik tuan-tuan, rukun iman. Tuan-tuan dah belajar, ibu-ibu dah belajar, cuma kita ulang kaji. Tak salah ulang kaji. Kerana apa? Mungkin pengajian kita dulu kita dapat catat yang ini saja. Adapun pengajian itu dilakukan oleh guru-guru kita berkali-kali, mungkin ada penambahan dari sudut syarahan yang boleh kita ambil manfaat daripada ilmu itu. Jadi kita jangan rasa alah, benda yang sama, kejap lagi pergi surau masjid lain sifat 20 juga, surau ni pun sifat 20 juga, masjid baru pun sifat 20 juga. Bosan lah? Tak bosan. Itu adalah untuk menguatkan lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, beriman kepada rasul-rasulnya. Tak ada syarahan di sini, saya akan baca syarahan dari kitab lain. Wal imanu bi rusulihi ay anbiya'ihi, iaitu bila dimaksudkan dengan beriman kepada rasul-rasul Allah, juga termasuk di dalam maknanya adalah beriman kepada nabi-nabi Allah. Man kana rasulan wa man lam yakun rasula. Ada sebahagian nabi ini yang dijadikan, yang dilantik, yang dipilih oleh Allah Ta'ala, dia menjadi rasul. Dan ada sebahagian nabi ini dia tak dilantik menjadi rasul. Baik, senang kata kita buat kaedah macam ni. Bukan kita buat, para ulama dah susun dah, kita ambil saja. Semua rasul adalah nabi. Semua rasul adalah nabi. Dan semua dan semua nabi bukannya rasul. Maknanya semua rasul itu datangnya daripada para nabi. Dan tidak semua nabi Allah lantik menjadi rasul. Baik. Jadi nak faham lagi, kita sebutkan berapa jumlah nabi. Jumlahnya adalah para nabi daripada Nabi Adam sampai Rasulullah, bilangan dia adalah 124,000 orang. Ni 124,000 orang. Jadi cuba kita keluar sikit daripada tajuk. Ustaz, bila kami dengar cerita Isra' wal Mi'raj daripada guru-guru kami, yang Nabi sampai di Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam, sebelum Nabi jadi imam, Nabi toleh ke belakang, ada semua para Nabi hidup. Allah bangkitkan semula secara roh dan jasad. Allah hidupkan semua para Nabi yang telah meninggal dunia, yang wafat, Allah hidupkan. Yang mana Nabi-Nabi yang tak mati seperti Nabi Isa, Allah turunkan ke bumi. Di Masjidil Aqsa pada malam Isra' wal Mi'raj, 124,000 orang penuh Masjidil Aqsa secara roh dan jasad. Dan Jibril alaihissalam tolak Nabi, kedepankan Nabi, dan itu isyarat adalah seafdal semula-mula Nabi-Nabi yang lain, yang paling afdal adalah baginda Nabi SAW. Besarnya mandat Nabi SAW dan agungnya, mulianya Allah memuliakan Nabi SAW. Kalau secara logik akal, patut Nabi Adam jadi imam. Patut yang digelar sebagai Abul Bashar, Nabi Adam, bapa sekalian manusia. Ataupun Abul Anbiya, patutnya jadi imam, iaitu Nabi Ibrahim AS, bapa bagi sekalian para Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim.
ataupun patutnya kalamullah, iaitu Nabi yang digelar sebagai kalamullah, iaitu Nabi Musa jadi imam. Tapi kenapa Nabi yang terakhir jadi imam solat 2 rakaat, solat sunat mutlak, bukan solat fardu. Solat sunat mutlak pada malam Isra' wal Mi'raj secara roh dan jasad. Baru Nabi nampak seorang demi seorang muka-muka Nabi terdahulu sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ramainya para Nabi adalah 124,000 orang Nabi. Ada pun Rasul, Allah lantik daripada 124,000 orang Nabi itu seramai 315 orang Rasul daripada ramai-ramai tadi. Ada riwayat yang kata 313, sama dengan bilangan tentera Islam dalam peperangan Badar. Jadi ada 2 riwayat, tapi yang saya pegang adalah 313 orang Rasul daripada Nabi tadi. 124,000 orang Nabi itu Allah lantik 313 orang ataupun 315 orang Nabi yang menjadi Rasul. Daripada 315 orang Rasul itu yang Allah lantik ramai-ramai itu, Allah sebutkan yang sentiasa Allah firmankan dalam Al-Quran hanya 25 orang Rasul saja. Yang kita, anak-anak kita nyanyi kan, Adam, Idris, Nuh, Saleh sampai Rasulullah SAW. Daripada yang banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran 25 orang Rasul tu, yang Allah pilih untuk digelar sebagai ulul azmi 5 orang. Daripada 5 orang itu yang Allah berikan hadiah untuk mengubati kesedihan Nabi SAW, peristiwa Isra' wal Mi'raj yang tidak pernah dilalui oleh para Nabi yang lain, seorang saja Allah pilih, iaitu baginda Nabi SAW. Daripada ramai tuan-tuan. Maknanya pilihan Allah ke atas Nabi SAW dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj yang Allah tak berikan peristiwa ini kepada Nabi yang lain, itu adalah menunjukkan kemuliaan Nabi SAW. Dan juga dalil ini bukan menunjukkan bahawa Allah duduk di langit. Ini dah macam ceramah Isra' wal Mi'raj pula tuan-tuan. Bukan dalil Nabi naik ke langit, Allah tunggu di langit. Ada puak sesat dia kata Nabi naik ke langit sampai Sidratul Muntaha, Nabi tunggu kejap. Tunggu siapa? Tunggu Allah. Sebab apa tunggu Allah? Allah tengah solat. La haula wala quwwata illa billah. Rasa dia jemput dah ustaz kalau macam ni tuan-tuan. Ni cerita yang tak sahih, yang tidak ada dalil daripada Nabi. Apa yang Nabi nampak? Linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala sepanjang perjalanan Isra' wal Mi'raj. Jadi itu bilangan dia. Nak bagi faham, kita nak bicarakan tentang kenabian ni. Maknanya bila disebut beriman kepada Rasul ataupun makna yang lain beriman kepada Nabi, semua Nabi 124,000 orang yang kita tak kenal sekalipun, kita wajib beriman. Kita wajib beriman. Kita tak boleh ingkar. Kita tak boleh kata Nabi Isa tu agamanya Kristian. Tak boleh. Ini sebab apa saya sebut ni tuan-tuan. Buku Takmir Negeri Perak dalam bab akidah. Dan saya dah tegur kepada jabatan. Tapi tak ada tak tahulah, tak ada usaha ke, tak ada pembetulan ke. Sampai hari ni 8 tahun dah digunakan untuk seluruh negeri Perak. Tak tahulah kalau ustaz-ustaz yang pandai dia akan syarah dengan betul. Dalam buku Takmir itu dia kata agama yang dipegang oleh agama Nabi Isa AS agama Kristian. Buku Takmir Negeri Perak. Subjek akidah. Ini tak betul. Wa kulluhum, Allah sebut dalam Al-Quran, wa kulluhum muslimun. 124,000 orang Nabi semuanya melafazkan kalimah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, menyebut nama Nabi kita. Allah perkenalkan dahulu nama Nabi sebelum wujudnya Nabi SAW. Baik. Jadi bila disebut beriman kepada Rasul, semua Nabi kita kena beriman. Allah cerita dalam Al-Quran Nabi Musa ini kalamullah. Allah cerita Nabi Ibrahim ini sebagai Khalilullah. Maka kita kena percaya bahawa Nabi Ibrahim adalah Rasul, Nabi Yusuf Rasul, Nabi Adam juga Nabi dan Rasul.
Jadi kita kena percaya semua, bukan hanya pada Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam, bukan hanya pada Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik. Kemudian kata pengarang syarahan, "Fan-nabiyyu ghairur rasul huwa insanun uhiya ilaihi la bi syari'in jadidin bal uhiya ilaihi bittiba'i syar'ar rasul alladhi qablahu." Apa makna nabi, tuan-tuan? Nabi ni adalah, dia bukan rasul. Nabi yang Allah tak lantik jadi rasul, dia hanya ada pangkat nabi saja. Kalau dulu makna-makna yang kita sebut, ustazah kita, guru kita sebut, guru agama kita sebut, apa dia? Makna Nabi ni adalah insan lelaki yang Allah pilih menjadi Nabi, tapi tidak diwahyukan untuk menyampaikan syariat. Itu tak betul. Takkan Nabi tak diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan syariat ataupun menyampaikan wahyu dia. Dan hanya wahyu itu untuk diri sendiri. Itu makna yang lama. Tak betul. Makna yang betul ni dia, tuan-tuan. Nabi yang tidak dilantik menjadi rasul, Nabi saja. Dia ada pangkat Nabi saja. Yang 315 orang tadi, dia ada pangkat Nabi dan Rasul. Macam Nabi kita. Kita panggil Nabi Muhammad, Rasulullah pun kita panggil. Dia ada dua pangkat lah jawatan. Baik. Apa makna Nabi yang tidak dilantik menjadi Rasul ni? Huwal insan, seorang manusia yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, tetapi bukan dengan syariat yang baru. Akan tetapi syariat yang Nabi itu guna adalah mengikut syariat Rasul sebelum dia. Dia tak dapat syariat yang baru. Dia tak dapat syariat yang baru. Yang dia guna pakai adalah syariat Nabi sebelumnya. Contohnya, tempoh daripada Nabi Musa nak sampai ke Nabi Isa, ada Nabi-Nabi yang tidak dilantik menjadi Rasul. Sebelum wujudnya Nabi Isa, ada Nabi-Nabi saja. 124,000 orang ni, tuan-tuan. Banyak. Jadi ada Nabi-Nabi yang tidak dilantik menjadi Rasul. Ketika nak sampai zaman lahirnya Nabi Isa, Nabi-Nabi ni dia ikut syariat siapa? Ikut syariat Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa AS. Sebab itu kita tak boleh kata Nabi-Nabi terdahulu ada yang kafir. Tak boleh. Sebab mereka mengikut syariat yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul. Apa syariatnya? Taurat. Taurat tu kitab Allah. Sebab tu kalau kita baca rukun iman, percaya kepada kitab. Bukan Al-Quran saja. Kena percaya juga. Injil itu kalamullah. Taurat itu adalah kalamullah. Firman Allah. Dan Zabur itu adalah firman Allah. Bukan dan tak boleh kita katakan Injil itu Bible. Tak boleh. Bible ditulis, itu dalam bab kitab nanti ya tuan-tuan. Tapi secara umumnya, Bible ditulis setelah Nabi Isa angkat ke langit 600 tahun. Bible yang Kristian guna sekarang, duk baca dalam gereja diorang, itu ditulis setelah Nabi Isa dia angkat ke langit 500 ke 600 tahun. Maknanya dia orang tak dapat sanad bersambung dengan Nabi Isa. Maknanya apa? Bible tu bukan datang daripada Nabi Isa, bukan penyampaian Nabi Isa AS. Hanya Bible saja. Al-Quran, ya. Al-Quran, ya. Al-Quran yang kita baca sekarang, inilah yang Rasulullah dapat. Sebab masa zaman Rasulullah hidup lagi pun, sahabat dah minta kebenaran daripada Rasulullah untuk ditulis Al-Quran. Tapi Nabi larang. Baik. Jadi, Nabi, apakah yang dimaksudkan Nabi? Allah wahyukan juga kepada Nabi tersebut, tetapi tak ada syariat yang baru. Dia hanya ikut syariat Rasul sebelum dia. Kalau antara tadi kita bagi contoh, antara Nabi Musa nak sampai zaman Nabi Isa, ada gap waktu di situ, disitulah timbul Nabi saja. Allah wujudkan Nabi-Nabi, maka Nabi-Nabi yang banyak ini nak sampai ke Nabi Isa, maka mereka ini mengikut ajaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa, iaitu Taurat. Kata kita tak boleh kata Sayyidatina Khadijah sebelum wujudnya Nabi kafir.
tak boleh kata ayah Nabi kafir, tak boleh kata ibu Nabi kafir. Mereka semua beriman dan tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka tak diazab oleh Allah Taala? Satu, ayah Nabi dan ibu Nabi tak menyembah berhala. Kedua, mereka berpegang teguh kepada Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa. Sayyidatina Khadijah, dia tahu Nabi SAW seorang Al-Amin, yang amanah, ketika umur dia 27. Ni diceritakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhadir bin Haji Jul. Dia kata apa? Ketika umur Sayyidatina Khadijah 27 tahun, dia tahu akan datang seorang Nabi dan Rasul akhir zaman ni yang sifatnya Al-Amin. Daripada mana? Sebab dia berpegang teguh kepada kitab Taurat dan Injil. Telah disebutkan dalam Taurat dan Injil bahawa akan datang seorang Nabi dan Rasul akhir zaman, sifatnya Al-Amin. Jadi mereka berpegang teguh kepada kitab itu sebelum datangnya Al-Quran kepada Nabi. Jadi antara itulah Nabi. Dan mereka diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan pada waktu itu, menyampaikan kepada manusia, mengajak kepada kebenaran, bukan untuk diri sendiri. Nabi juga diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Kalau Nabi ini yang tak ada pangkat Rasul ni tidak diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyampaikan wahyu, nama Nabi sendiri, kalau tuan-tuan tengok dalam surah Juzuk Amma, surah An-Naba. Naba ni apa? Naba ni, Nabi, perkataan Nabi itu asal daripada Naba. Naba, pengkhabaran. Pengkhabaran, maknanya pengkhabaran. Maknanya apa? Bila Allah panggil insan-insan yang Allah pilih ini sebagai Nabi, maknanya dalam dia juga ada perintah daripada Allah untuk mengkhabarkan kepada manusia ajaran yang benar, iaitu Islam. Tu. Baik, itu makna Nabi. Senang nak diringkaskan makna Nabi ni apa tuan-tuan? Seorang lelaki, Nabi semua lelaki, tak ada seorang perempuan. Seorang lelaki yang dipilih oleh Allah, bukan dia mengaku sendiri. Macam pakcik seorang di Kelang ke Kajang, dia mengaku dia Rasul Melayu, dia mengaku. Sampai hari ni hidup lagi tuan-tuan, dia amalkan benda tu. Bila wartawan tanya kepada dia, apa wahyu yang Tuhan turun kat pakcik? Surah Yasin. Mungkin sebab dia kata tu, sebab itu saja yang dia boleh baca. Wallahu a'lam. Murtad tu kalau siapa yang mengaku Nabi. Sebab Nabi sebut dalam hadis yang sahih, la nabiyya ba'di, tidak akan ada dah Nabi selepas kewafatan aku. Zaman Nabi siapa yang mengaku jadi Nabi? Musailamatul Kadzab. Zaman Nabi hidup ada dah. Baik. Jadi makna Nabi secara ringkas adalah lelaki yang Allah pilih dan dilantik menjadi Nabi dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Dan wahyu yang dia gunakan itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Rasul sebelum mereka. Kalau Nabi Musa, Taurat, maka Nabi-Nabi nak sampai ke zaman Nabi Isa, maka mereka guna pakai kitab Taurat. Jadi kita jangan sangkakan kitab-kitab ni selain daripada Al-Quran itu bukan kitab, bukan firman Allah. Semua firman Allah. Kitab saja, tu nanti kitab lah tuan-tuan. Dia ada kesinambungan. Kitab saja Allah turunkan kepada Nabi 104 kitab. Yang popular besar, yang paling besar-besar ni, 4 ni saja. Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Yang lain ada, dipanggil suhuf. Baik. Jadi Nabi ni dia guna pakai syariat yang Nabi terdahulu. Wa ayyuballighu dzalika, dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu. Baik. Wan nabiyyu war rasul man uhiya ilaihi bi syari'atil jadid wa umiru bitablighihi. Dan ada pun 315 orang yang Allah lantik daripada nabi itu menjadi rasul. Dia ada pangkat yang kedua. Allah lantik daripada beratus ribu nabi itu, hanya ratus saja Allah lantik menjadi rasul. Mereka ini diwahyukan oleh Allah juga. Allah wahyukan kepada mereka juga, tapi dengan syariat yang baru. Sebab itu kalau ayat puasa tuan-tuan, syariat puasa ni, pada ayat tu saya tak ingat ayat tu tuan-tuan, ini kelemahan saya tuan-tuan. Ayat tentang kefarduan puasa ada di hujung ayat itu menceritakan
bahawa seperti mana orang terdahulu berpuasa, semoga Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Tu ayat Al-Quran tu tentang kefarduan puasa Ramadan ni. Allah nyatakan bahawa Nabi terdahulu pun berpuasa. Cuma kaedah Nabi terdahulu berpuasa tak samalah dengan syariat puasa Nabi Muhammad. Yang wajib Allah perintahkan hanya bulan Ramadan sebulan. Adapun Nabi terdahulu dah puasa dah. Nabi Daud puasa sehari 24 jam. Puasa. Buka puasa 24 jam. Sehari puasa tuan-tuan. Ada yang puasa 3 hari direct. Buka sehari. Ini syariat terdahulu. Dihapuskan syariat terdahulu bila datang Rasulullah, syariat baru. Tak pakai dah puasa Nabi-Nabi terdahulu yang puasa 24 jam sehari, lepas tu buka 24 jam. Puasa 24 jam, buka 24 jam. Dihapuskan syariat itu, diguna pakai sekarang ini adalah syariat Rasulullah. Itu dipanggil Rasul. Maknanya dihapuskan syariat, bukan hapus tu maknanya ni memang tak guna pakai dah. Sebab ada syariat yang baru datang. Dihapuskan syariat Nabi-Nabi terdahulu. Sesiapa yang hidup di akhir zaman ini, maka wajib dia guna pakai syariat yang Rasulullah SAW ajar, iaitu puasa bulan Ramadan. Zaman Nabi Adam, apa syariat dia? Dibolehkan berkahwin adik-beradik kandung. Tapi zaman syariat Rasulullah tak diguna pakai lagi syariat Nabi Adam. Sebab dah turun syariat yang baru. Allah lantik Nabi Muhammad bin Abdullah ni seorang Nabi dan Rasul. Allah datangkan syariat yang baru. Haram berkahwin adik-beradik kandung. Nak cari-cari selain daripada itu. Jadi maka ini yang dimaksudkan sebagai Rasul. Diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru dan diperintahkan juga untuk menyampaikan wahyu tersebut. Adapun Nabi ini tidak disyariatkan, tidak diwahyukan dengan wahyu yang baru, tetapi mereka memakai wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi yang sebelum mereka, dan yang samanya apa? Diperintahkan juga untuk menyampaikan wahyu tersebut, walaupun dia guna pakai wahyu yang lama. Tu. Jelas tuan-tuan? Dah nak habis waktu dah. Baik. Dan siapa yang siapa yang berpendapat, kata ulama, setengah ulama kata, anna nabiyya man uhiya ilaihi bi syar'i wa lam yu'mar bi tablighihi wa hadzal kalamun syani'un. Sesiapa yang berpendapat ataupun dia berpegang kepada bahawa Nabi yang Allah lantik, ni bukan Nabi Rasul, Nabi saja, dia ada pangkat Nabi saja. Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala, yang diwahyukan ke atasnya dengan syariat yang lama dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut, maka perkataan yang dia keluarkan ini perkataan yang buruk ke atas para Nabi. Tak boleh guna pakai lah makna ta'rifan ataupun makna lama tentang Nabi ni. Kena pakai yang saya cakap tadi. Bukan kata saya betul, tidak. Ini pendapat para ulama. Apa makna Nabi? Nabi ni insan yang Allah pilih dari kalangan lelaki. Allah perintahkan mereka untuk sampaikan juga kepada masyarakat dan menggunakan syariat Nabi sebelum mereka. Kalau siapa yang lawan daripada itu, maka dia tak adalah murtad, tetapi kalam dia itu, perkataan dia itu adalah kalam yang menunjukkan bahawa buruk ke atas para Nabi dan Rasul. Baik. Kemudian kita sebutkan lagi bahawa wa awwalu man ursila ilal kuffar Sayyidina Nuh alaihissalam, dan Nabi yang pertama diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kena faham betul-betul, kejap lagi takut tuan-tuan keliru. Nabi yang pertama yang diutuskan kepada masyarakat kufar, yang ada kaum orang kafir, adalah Nabi Nuh alaihissalam, bukan Nabi Adam. Okay, saya bagi faham. Nabi yang pertama diwujudkan oleh Allah Ta'ala dan diturunkan ke bumi, itu tidak dinafikan lagi, adalah Nabi Adam alaihissalam.
Adapun Nabi yang Nabi pertama yang Allah utuskan kepada dia masyarakat orang kafir. Supaya Nabi ini berdakwah kepada orang kafir. Nabi yang pertama diutuskan oleh Allah kepadanya orang kafir adalah Nabi Nuh alaihi salam. Maknanya apa? Yang kita duk nyanyi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nabi Adam, Nabi Idris, Allah tidak hantarkan kepada mereka ni masyarakat yang kafir. Semua Muslim. Bermula daripada Nabi Nuh sampailah Rasulullah. Nabi pertama yang mendapat kaum kafir dan Allah perintahkan dia berdakwah untuk mengajak mereka kepada Islam adalah Nabi Nuh alaihissalam. Dia ada beza tu tuan-tuan. Lagi sekali saya ulang. Nabi pertama yang Allah ciptakan, yang tuan-tuan dengar ada Nabi duduk dalam syurga makan buah khuldi, kemudian Allah tukarkan daripada syurga duduk di muka bumi. Nabi yang pertama yang Allah ciptakan daripada tanah bercampur dengan air, itu Nabi Adam. Ranking pertama yang kita duk nyanyi, yes, itu Nabi Adam. Ada pun Nabi yang pertama yang Allah hantarkan kepadanya kaum kafir, untuk dia bawa kaum kafir ni menyembah Allah, adalah Nabi Nuh alaihissalam. Apa kisah Nabi Nuh? Iaitu yang buat bahtera, banjir besar tuan-tuan. Banjir tu ajaib tuan-tuan, bukan hanya di bumi saja. Allah rapatkan kaum yang tak beriman daripada kaum Nabi Nuh ni. Allah turunkan hujan yang sangat lebat. Allah perintahkan bumi keluarkan air yang membuak-buak. Maknanya dia orang tak boleh lari. Apa kata anak dia yang tak soleh ni, anak Nabi Nuh alaihissalam, secara ringkas kisahnya. Dia bila mana ayahnya Nabi Nuh panggil isteri dan anak dia, jom masuk naik kapal. Jadi ada banjir besar. Apa anak dia ni biadab terhadap ayahnya? Ayah ni gila ke? Padang pasir mana boleh berlaku banjir? Ni bahasa kita lah tuan-tuan. Kalau sekali pun banjir, ayah nampak tak bukit yang paling tinggi tu, kami akan kerabat naik. Kami akan naik. Jadi dia tak tahu balasan Allah macam mana. Lalu tak nak menyebabkan mereka ni tak sempat berlari. Apa Allah buat? Allah perintahkan langit turunkan hujan lebat, air daripada bumi membuak-buak. Maknanya mereka terkepit tengah-tengah, tak boleh lari. Tu. Dan ada sedikit angin yang kuat. Ni. Jadi Allah mengutuskan kepada Nabi Nuh adalah Nabi yang pertama yang menerima kaum yang di dalamnya ada kaum-kaum kufar, iaitu daripada kaum-kaum orang yang kafir tuan-tuan. Baik. Wa qad sahha annahu awwal ar-rusul ila ahli al-ard, dan boleh juga kita kata bahawa Nabi Nuh ni lah yang Allah utuskan kepadanya manusia-manusia di bumi. Maknanya yang menerima kaum di atas muka bumi ni pertama adalah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Baik. Dan juga kita menyebutkan bahawa walaisa ma'nahu annahu lam yakun qablahu nabiyyu wala rasul. Dan bukanlah bermakna bila kita kata bahawa Nabi Nuh ini adalah Nabi yang pertama menerima kaum-kaum dari kalangannya adalah kafir, bukanlah bermakna tak ada Nabi sebelum Nabi Nuh. Macam kita katakan tadi, bahawa ada dua benda yang kita kena faham. Satu, kita kena faham Nabi yang terawal yang Allah ciptakan daripada tanah bercampur air, itu adalah ranking yang pertama. Siapa pun tak boleh potong dia, adalah Nabi Adam. Itu memang kita kena beriman. Siapa yang mengatakan bahawa Nabi Adam itu bukan Nabi dan bukan Rasul, sebab kita faham maksud Nabi tadi, perkataan Nabi itu apa maksud? Nabi ni dia dapat dia perintah daripada Allah untuk menyampaikan wahyu, yang mana Nabi ini dia guna syariat Nabi sebelumnya. Adapun Nabi Adam, mana ada Nabi sebelumnya? Jadi ada puak-puak sesat kata Nabi Adam bukan Nabi. Ni tak boleh. Siapa yang kata macam tu, kafir. Kerana dia mengingkari kenabian Nabi Adam AS yang
Allah telah sebutkan dalam firman-Nya, innallaha astafal Adam. Innallaha astafa Adam. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Adam. Memilih itu maknanya apa? Allah jadikan Nabi Adam ini sebagai Nabi dan Rasul. Walaupun kita faham makna Nabi tadi, dia guna pakai syariat Nabi sebelum dia. Tapi Nabi Adam tak ada Nabi sebelum dia. Dia yang pertama. Maka tetap Nabi Adam adalah seorang Nabi dan Rasul. Jadi bukanlah makna bila kita kata Nabi Nuh ni Nabi yang pertama menerima kaum daripadanya, kaum yang kafir, bermakna tak ada Nabi sebelum Nabi Nuh. Tidak. Maknanya adalah Nabi ranking, tempat kedudukan dia yang pertama yang Allah cipta adalah Nabi Adam. Adapun yang kita bicarakan tentang Nabi Nuh ini adalah Nabi yang pertama menerima kaum yang di dalam kaumnya itu ada yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kalau sempat tuan-tuan habis nuskah ni kita masuk kepada pengajian kitab Aqidatul Awam. Kita akan bicara satu persatu tentang kisah Nabi-Nabi ini secara ringkas, yang mana mungkin ada sebelum ni kita dengar secara salah. Baik. Faman nufiya nubuwatuhu fahuwal kafir. Siapa yang mengingkari kenabian para nabi dan para rasul. Dia kata Nabi Sulaiman bukan nabi. Nabi Khidir ada khilaf. Ada yang kata Nabi Khidir ni wali Allah, bukan nabi, tapi kuatnya adalah nabi. Dia kata Rasulullah bukan nabi. Macam dulu di Malaysia ada seorang dipanggil puak anti hadis. Mati dah ketua tu. Kalau dia mati dalam keadaan memang dia berpegang teguh bahawa hadis ni tak boleh guna pakai. Kafir dia. Kafir dia. Dulu di Malaysia ada satu puak namanya puak anti hadis. Dia kata apa? Buat apa nak percaya dengan Muhammad ni? Muhammad ni macam kita. Dia pergi pasar, dia tolong isteri dia, dia mengembala kambing, dia kerja macam kita. Hadis yang dia sebut tu bukan hadis. Itu percakapan kosong datang daripada dia. La ilaha illallah. Kata ulama, maknanya bila dia kata macam tu, maknanya dia telah menafikan kenabian yang Allah lantik ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, faman nufiya nubuwatahu, siapa yang menafikan, siapa yang tak mengaku 25 orang Rasul itu adalah Nabi, fahuwa kafir, dia akan kafir. Bil ijma', secara ijma' para ulama', maknanya sepakat para ulama' mengetahui bahawa nama-nama yang kita sebut, yang kita nyanyikan, yang Allah sebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran, itu adalah Nabi. Kalau dia lawan perkara itu, dia kata mereka ni bukan Nabi, tak ada wahyu yang hebat pun, ataupun dia mengingkari mukjizat Nabi macam Abu Jahal. Kau sihir Muhammad. Balik daripada Isra' wal Mi'raj, Nabi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, percaya tak Allah jalankan aku suku malam? Apa yang terjadi kepada engkau ya Rasulullah? Aku percaya. Yang malam tu yang dia dapat pangkat ataupun gelaran daripada Rasulullah As-Siddiq. Adapun Abu Jahal dapat tahu Nabi balik ke Mekah dah, Nabi berjalan ke Palestin, dia pergi jumpa Muhammad. Aku dengar kau pergi Palestin suku malam. Kami nak pergi Palestin berdagang sebulan, 2 bulan. Kau pergi suku malam. Kau tukang sihir. Kau tukang sihir, dia kata. Kalau betul kau pergi Palestin, cerita kat aku. Berapa batang tiang Masjidil Aqsa dan berapa buah pintu yang ada di Masjidil Aqsa. Jibril bawa Masjidil Aqsa depan Nabi. Nabi cerita satu-satu. Terkejut Abu Jahal. Terkejut Abu Jahal. Tapi tetap dia kata, kau guna sihir. Ni. Maknanya Abu Jahal menafikan kenabian Rasulullah, menafikan mukjizat Rasulullah, maka jadi kafir seperti Abu Jahal. Siapa yang menafikan kenabian para nabi secara ijma', tak ada seorang pun ulama yang berselisihan pendapat bahawa Nabi Adam tu bukan Nabi. Semua bersepakat bahawa 25 orang Rasul dan 124,000 orang itu adalah
daripada para nabi. Falladhi yashakku fin nubuwatu Adam au fil kufri syak. Sama macam kita sebutkan tadi, sesiapa yang menafikan kenabian Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh sampailah Rasulullah, dia yakin bahawa semua tu bukan nabi, manusia biasa, tak ada apa-apa kelebihan, tak ada kemuliaan langsung, dia kata macam tu. Maka murtadlah dia. Bila murtad, kalau bapak dia seorang yang kaya, tak layak dia mewarisi harta bapak dia. Kalau dia murtad, tidak layak kita AJK yang menguruskan jenazah di surau ni, jangan duk gatai-gatai pergi uruskan jenazah kawan kita tu, kerana dia menafikan kenabian. Dan tak layak tukang kubur untuk gali kubur dia di tanah perkuburan orang Islam. Ini hukum murtad. Tapi kena bagi tempoh 3 kali. 3 hari kan? Bagi 3 hari dia tak nak bertaubat, kembali pada Islam, apa yang kita sebutkan tadi, tak layak bagi dia dapat kuburnya. Bapak dia ada harta banyak, tak layak dia dapat pewarisan harta. Jadi apa pengurusan jenazah mengikut cara Islam, tak boleh buat, haram. Okay, wallahu alam, tuan-tuan. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sambung rangkap yang sama juga, tapi sebelah dia, iaitu percaya kepada kitab-kitabnya. Wallahu alam. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, mohon maaf, mengambil masa yang lama. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami umat Nabi SAW umat yang baik, yang sentiasa melakukan amalan soleh, yang akan mendapat syafaat daripada Nabi-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi SAW umat yang baik, yang berpeluang untuk minum air daripada kolam Nabi SAW. Ya Allah, jadikan kami umat Nabi SAW yang baik dan dapat mengikuti Nabi SAW masuk ke dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah amalan-amalan yang kami lakukan daripada amalan soleh diberkati dan diredai dan diterima oleh-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.